Yang ni satu perempuan, dia kata, Ustaz, saya bergaduh dengan mak saya. Saya marah dengan mak saya. Mak saya belakang, saya rumah bertemu dapur. Saya beli rumah belakang rumah mak, rumah teres. Senang Ustaz bergaduh dengan mak, dia buat benteng tinggi belakang rumah dia, tak nampak dapur mak dia pun tak dapat dia dah. Berapa tahun? Adalah 2-3 tahun. Kes apa? Kes mak dia teguk anak dia, opah teguk cucu. Jadi anak ni terasa mak kandung dia teguk anak dia. Sayang ke anak ni, anakku Zazli, sayang sungguh. Habis tu saya terasa, Ustaz, saya tak pergi rumah dia, saya naik bata, suruh laki saya penaik bata, tutup semua, tak nampak apa, Ustaz. Kemudian mak saya mati. Betul? Macam mana saya minta ampun pada dia? Tak tahu. Saya jawab dia, tak tahu. Masa hidup kau tak nak jumpa, masa dia hidup kau tak nak buka rumah, masa hidup kau tak nak ziarah dia, masa hidup kau tak nak minta ampun pada dia. Dah mati, mai tanya saya boleh buat apa? Nak belasah tak gamak, tuan-tuan, dia teriak. Bukan belasah tu pukul dia, belasah tu nak bagi betul-betul. Dah mati baru jumpa, Ustaz, macam mana yang saya boleh tolong mak saya? Saya kata, saya tak tahu kau. Kau nak pergi goncang batu nisan dia, tak hidup balik dah mak tu. Kau nak bongkar kubur dia, berdosa kau tanpa sebab. Mudah-mudahan Allah ampunkanlah dosa-dosa kau, kau tobat kepada Allah. Sebab tu abang-abang yang saya hormati, kita masih ada mak, kita masih lagi ada orang yang duk bela kita. Sekarang dah tua, dah tak larat. Wala taqul lahuma uff. Jangan kamu cakap pada mak kamu. Jangan kamu cakap pada mak kamu. Ada cakap, Ustaz, pergi minta ampun. Tapi mak saya tak adil, Ustaz, dia lebih kakak pada saya, Ustaz. Pergi minta maaf. Ustaz faham tak? Mak saya ni tak adil, Ustaz. Dia pilih kasih. Dia mak kita. Dia buat apa pun dia mak kita. Dia pilih kasih ke, dia pilih apa pun, aku tetap kena baik dengan mak aku. Dia pilih kasih tu dia dengan Tuhan. Tapi aku sebagai anak, aku kena buat baik dengan dia. Jangan ada perasaan dalam diri kita ni benci pada mak, benci pada ayah, terasa dengan dia, tu sah. Nak buang perasaan tu yang payah, tuan-tuan. Saya tak rasa, Ustaz, macam mak saya kan, macam saya kerja kelang, Ustaz, kan. Kakak saya tu kerja tetap di Kuala Lumpur, macam saya. Tak payahlah duk bantu menyampah aku. Dia mak hang kan, dia sayang kat hang kan, dia lebih kat